barang siapa yang biasa melakukan amal soleh, tiap-tiap bulan hantar sekampit beras rumah orang susah, selepas 5 tahun perniagaan dia pun drop, dia pun tutup kedai, dia pun ada hutang, tak boleh sedekah dah. Nabi kata Allah arahkan malaikat tulis dalam buku amalan dia, dia masih bersedekah sampai akhir hayat dia. Dia berhenti bersedekah bukan sebab dia kedekut, tetapi sebab Allah dah takdirkan perniagaan dia dah tak ada lepas tu. Sama orang sakit, sepanjang dia sihat sampai umur 41 sampai umur 42, Isnin Khamis tak pernah tinggal, Quran baca tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu sedekah RM50, sakit terlantar bedridden dalam rumah, tak boleh buat dah, Allah arahkan malaikat tulis dia buat ibadat tu tiap-tiap hari. Dia tinggal bacaan Quran bukan sebab dia malas, tapi sebab aku takdirkan dia sakit. Buat waktu sihat, buat sebelum kita sakit, sebelum kita miskin, sebelum kita musafir, Allah arah malaikat tulis ibadat-ibadat yang dia buat sepanjang dia mukim. Masya Allah.